Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, Ramadan berbaki 3 ke 4 hari lagi. Kita dah lalui selama 26 hari. Cuba tanya diri kita balik, puas hati ke tak dengan amalan kita? Kita muhasabah diri kita balik. Kita recheck balik amalan kita selama 26 hari yang berlalu ni. Kalau jawapan dia tak puas hati, baki yang ada 3 ke 4 hari ni, cuba kita perbanyakkan amalan kita. Baca Quran daripada semuka baca 2 muka, sedekah daripada RM1 ke RM2, solat sunat, tarawih, qiyamul lail, perbanyakkan. Okey? Kita kena ingat, Ramadan akan datang lagi, tapi belum tentu kita akan berjumpa dengan dia. Buat pecutan yang terakhir sebelum kita capai kemenangan kita pada bulan Syawal. Jadikan dan semoga Ramadan yang kali ini menjadi Ramadan yang terbaik daripada Ramadan yang sebelum-sebelum ini. Okey kawan-kawan? Bye-bye. Assalamualaikum.